Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara kita duk tanya kata, Supir, kalau pokok kayu dia ni makan di nak-nak atau makan di kelarah. Orang panggil kelarah-kelarah ni supung jenis nak-nak juga nah. Dia makan di pokok-pokok kayu tu, dia buat pokok kayu. Supir nak tunjuk kita tengok lu. Banyak ke dia tak pernah jadi mana Pak Supir sebab duk buat sokmo, duk buat acak. Tapi dia ada lah makan di kelarah. Hak ni ni boleh ni sikit-sikit ni boleh ni. Bila dia kalau dia kita guting dah pada dia nampak nak jadi buruk boleh juga. Kita nak comor. Pas kita nak comor ke apa? Tak saya biar narak, biar buruk. Kalau dia buruk dah sikit-sikit ataupun makan di kelarah sikit-sikit pasal ni kita nak comor ke apa? Ni. Tak saya biar jadi orang panggil narak, biar di keluar ke banyak. Kita mai buat cara-cara mudah-mudah nah. Supir nak ajar hari ni mudah-mudah kita comor tu. Duk 2-3 hari tu kulit pokok kayu dia sangat sembuh selalu lah. Mudah-mudah nah Supir nak buat kita tengok nah. Allahu Akbar. Mula-mula ni kita ada tawah. Tawah. Ni nah. Tawah ni hak kita toko besar macam ni lah tawah. Ni nah tawah ni nah. Tapi Supir ada hak acur. Kita nak ambil hak acur dah. Ni acur ni, kita ambil acur ni sikit lah. Kita ambil acur, kita bubuh dalam kosong. Lepas tu kita tumbuk. Tumbuk lah, tumbuk tawah kita tu, bagi acur sikit. Okey. Yang keduanya kita ambil ni, kapur putih. Kapur, orang panggil kapur dynamite ni, kapur putih ni. Kapur hok duk perlu pada bola dulu tu. Kapur ni asal dia mari di batu bukit, lepas tu dia mari bakar. Batu bukit dia bakar, jadi hacur, jadi debu. Hacur leik pasal ni. Orang panggil kapur putih lah. Kita ambil bubuh boleh sudur. Kapur ataupun 2 sudur pun ikutlah, boleh. Okey. Lepas ada tu kita tumbuk. Capur sekali. Kita tumbuk uya di gau sekali belakang nah. Okey, kita tumbuk. Pas dia kering sangat kita nak comor tak boleh, kita masuk air sikit nah. Masuk air sikit lah. Okey. Kita masuk air sikit hingga video tu jadi basah-basah. Mudah bila kita nak pergi comor nah. Kita nak pergi tek di comor, bila kita nak guting dehai kayu, bila kita nak apa takut dehai kayu tu buruk ataupun kelarah makan kayu kita tu, nak makan kayu kita pocok duk tanah tu, pocok tanah tu, pekat dah. Bahai sikit lagi. Pekat dah nak comor tak boleh juga nah. Terus okey. Sikit. Tu dia pekat-pekat boleh tapi jangan pekat sangat lah. Pekat sangat nak comor tak boleh pula dah. Ni nah. Tu okey. Okey, ni nah. Ni pun saya ni boleh guna ni. Kita letak di sini. Lepas tu kita mai buat nyape. Nyape tak ada Supir buat sendiri nyape ni nah. Kita buat nyape mudah-mudah lah. Kita ambil kain buruk ni mari sikit. Kita baruk kain buruk. Perut. Kau ni halus sikit. Okey. Baruk. Baruk kain buruk. Lepas kita baruk kain buruk tu ikat ke tali sikit. Takut cabut. Mudah-mudah lah. Buat nyape mudah-mudah. Supir ni suka buat gapo orang panggil DIY. Kalau tak ada kena beli, Supir suka sangat. Okey nah. Boleh lagi. Pekat sangat. Kena bubuh air sikit. Okey. Dia pekat sangat, dia tak boleh juga. Dia nak comor tak boleh nah. Okey, kita buah air sikit. Okey. Okey. Kita comor nah.
Pak ni kita sapuh. Okey. Kita ambil lesong kat pergi dulu dah. Tempat pokok kayu kita. Ni nah. Kita ambil comor. Mudah-mudah nah. Kalau takut hujan kita baruk. Kalau tak takut hujan kita comor. Hak ni pun kita comor nah. Tuju mana tepat hak nampak kata dia nak buruk. Ataupun nak makan, kelarah nak makan kita comor. Nak tubik buah lah nak tubik buah lah. Tahan lebih. Hak ni ada tak? Ni hak dia luruh daun dia ni kita comor. Batai dia ni kita comor. Okey. Tu mana lagi? Oh, buah banyak weh. Oh, buah. Pohon halus sangat. Tengok buah ni. Satu kita comor. Tu mana ada tak apa nak comel dia tak molek tu kita comor. Bimbel takut dia narak ataupun dia kau teruk nah, kau jadi banyak kita comor. Mudah-mudahan lah tuju mana tempat dia mula nak jadi buruk ataupun nak makan di kelarah ataupun nak makan di anak-anak ataupun dia nak jadi orang panggil kata makan di kebuk gapo. Ibu gapo hendak makan kayu tu. Tu kita comor lah. Ni tuju mana tempat gapo kita comor. Tuju mana. Comor ataupun bila kita guting deher sudah guting deher ni. Deher ni kita guting ni. Saya nak tunjuk kita tengok ni. Ni kita sudah guting deher. Kita takut punah deher hak kita guting kita comor. Tu. Dia buat deher kita hak kita guting tu tak buruk dah. Mudah-mudah alhamdulillah. Nah, mudah-mudah alhamdulillah. Oh, pohon dia sangat kecil dia tapi buah dia duk kat tanah ni. Tengok. Ni buah ting. Orang panggil benih gegasi. Benih gegasi. Nama dia. Bukan dia kali jadi gegasi sungguh. Nama dia panggil benih gegasi. Tak tahu juga. Sebab gapo dia panggil benih gegasi. Nah, mudah-mudah dah hari ni. Kalau kita kerak deher kayu. Ataupun kita nak potong gapo takut buruk. Tapi kulit kayu hak nampak nak buruk. Nak makan di kelarah tu. Kita kokok tubik sikit pun. Kita comor ni. Orang panggil tawah dengan kapur putih. Masuk air kita comor tumbuk gau. Ataupun kucar dia masuk jadi satu kita comor insya-Allah. Mudah-mudahan lah minta ikut like, patut minta ikut share belaka. Jadi semangat ikut Pak Supi nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.